Inilah dia suasana dekat tengah laut tu. Ramai-ramai duk pakat cari siput. Tu dia penampakan Cik Mia. Susah juga ya nak buat voice over ni. Tengok tu. Tak tahu apa nak cakap. Awak tengok je lah. Kalau nak speed, tekan dia laju. Ni first time saya cari siput ni lah. Kupang hitam ni dengan siput-siput ni senang lah nak cari. Congkir-congkir je dah dapat. Seluas mata mandang tu. Tu. Sebanyak-banyak tu, itulah dia. Senang je nak cari. Kita nak cari ni. Nak cari remis pula. Ada depan mata. Bukan remis. Apa dia tadi? Apa nama biji nangka? Lencon dah. Aku tak expect pun aku nak pergi cari benda ni. Aku dah sempurna itu. Lepas tu aku cakap, aku cari remis. Itu apa aku duduk kat Selangor tak ada benda remis. Baik aku di sini. Aku pun tak pernah cari benda ni. Wah. Besar. Susah juga nak dapat yang besar ni. Untuk yang jakun ni. Lagi. Ramai lagi. Dah baru sekarang dah 2:30 dah. Tak balik lagi ni. Aku nak salah kan nak. Tak ada cik follow Apik je tadi. Laju dia jalan. Ada. Ada. Senang lah pakai payung. Tengok tu. Panas. Mak, jom balik mak. Orang lain elok je bersih. Tengoklah saya. Udah rupa belacan. Buku ke belacan. Masa ni air dah start naik. So semua orang dah start balik lah. Hari ni saya masak ni. Siput yang saya cari hari tu dekat laut. Ni dia. Kita buat buttermilk. Nak makan dengan mantau. Tambahnya aspek pembangunan infrastruktur asas seperti